Hari ni saya nak buat ketupat goreng. Ketupat goreng ni tak susah pun. Kita letakkan sedikit minyak dan kita gorengkan dia sehingga kulit dia agak garing ya. Supaya dia masak sekata dan lebih tahan lama lah. Okey, ni ketupat goreng saya dah masak. Dan kulit palas ni pun dah agak-agak garing. Jadi kita gaulkan dia bagi sebati. Dan bolehlah kita tutupkan api. Inilah dia hasil ketupat yang saya dah siap goreng. Okay, pada yang belum mencuba bolehlah try ya. Sedap, insya-Allah sedap. Okay, selamat mencuba.